Diam tak diam, akhirnya Liga Malaysia kembali dengan musim 2026-2027. Macam biasa, Liga Malaysia akan kick off dengan Piala Subangsih. Secara tradisinya, menemukan juara Liga Super dan juara Piala Malaysia musim lepas. Tapi disebabkan juara Liga Super dan Piala Malaysia musim lepas adalah juara yang sama iaitu JDT, slot Piala Subangsih telah diberikan kepada Kuching City selaku pasukan kedua terbaik Liga Super. In fact, Kuching City cipta sejarah kali pertama beraksi di Piala Subangsih since penubuhan diorang tahun 2015. JDT pula ini merupakan penampilan ke-11 diorang di Piala Subangsih. Pernah angkat Piala Subangsih ni sebanyak 10 kali. Lagi satu benda yang unik pasal Piala Subangsih ni, match Piala Subangsih ni akan dikira sebagai first match Liga Super untuk kedua-dua tim. So, pasukan juara Liga Super dapat advantage untuk aksi Piala Subangsih ni berlangsung di home diorang. Lepas tu, result full match 90 minit dalam aksi ni akan dikira sebagai point dalam Liga Super. Kalau after full match, menang dapat 3 point, seri 1 point, kalah tak ada point. Andai kata after full match Piala Subangsih ni keputusannya seri, match akan diteruskan dengan penentuan penalti untuk tentukan siapa yang angkat Piala Subangsih ni. Okey, Piala Subangsih 2026-2027 menemukan JDT dan Kuching City based on record head to head. Tak pernah lagi dalam sejarah Kuching City berjaya menewaskan JDT. Dan nampak gaya rekod tu akan terus kekal mekar. Based on persiapan JDT pada musim ni, hanya miracle je yang boleh meleburkan rekod tu. JDT menjalani 9 match pre-season di Spain dengan match pre-season terakhir seri 3 sama dengan ubi-ubi muda Chelsea di Stadium Sultan Ibrahim. Dalam match tu kita dah boleh nampak dah kualiti player-player JDT. Kuching City pula buat pre-season di Chiang Mai, Thailand. Tapi time pre-season tu Coach Aidil Syarin tak dapat training dengan full squad sebab 3 player import utama, James Okusa, Jeremy Atemi dan Ronald Ngah lambat join camp dekat Thailand sebab masalah visa. 2 player utama lagi join squad Malaysia Piala EFF. Tapi dua-dua ni injured, Ronnie Kelvin dan juga Jimmy Raymond. 5 player import daripada JDT yang berada di pasukan Kuching City sekarang ni, Nazmi Faiz, Safawi Rashid, Ryan Lambert, Declan Lambert, Gabriel Nesteroy dan Ajin Mujaji dinasihatkan tak diturunkan dalam match bertemu JDT di Piala Subangsih ni. Kata Coach Cisco Munoz, dia risau kalau player-player ni dipersalahkan kalau keputusan tak memihak kepada Kuching City. Entahlah, bagi aku bagi main je lah. Nama pun player profesional. Kalau apa-apa pun jadi, keep professional je lah. Overall nampak preparation Kuching City ni tak berapa solid lah berbanding dengan JDT. Based on transfer market value squad JDT diletakkan dengan nilai 15.58 juta. Kuching City pula 5.78 juta. Beza hampir 3 kali ganda. So kita nantikan apa kesudahannya match Piala Subangsih ni, siapa yang berjaya angkat Piala Subangsih kali ni, dan kita nak tengok apa magic Coach Aidil Syarin nak buat. Harapnya match ni menarik lah. Okay, bye-bye.